Alright, video ni aku nak borak benda berat sikit. Benda yang fan-fan casual, fan-fan scenes, fan-fan yang tengok highlight je tiap game, ataupun fan-fan yang fikir pasal kalah menang sampai mati je. Yang itu akan rasa macam berat lah dalam video ni. Tapi aku nak borak pasal fourth wall, benda yang rare yang orang tak borak. Aku malah nak cerita sebenarnya benda ni, tapi sebab benda ni dah merungsingkan kepala otak aku dalam seminggu dua ni sampai efek segala benda. And yes, bila tengok Arbeloa terus design jadi coach Real Madrid, Carrick jadi interim dekat MU, dan Liam Rosenior join Chelsea ganti Maresca, trend hire coach muda baru Ranom experience first team strong 8 ni terus memuncak dalam kalangan big team sekarang. Lagi-lagi bulan ni kita ada 3, Chelsea, MU, Real Madrid. So, Madrid berpisah dengan Xabi Alonso, terus sign Arbeloa permanent 2 tahun tak silap. Walaupun ada rumours nama Klopp dipetik tipis, so Arbeloa dia naik pangkat terus daripada tim muda. Disebabkan Zidane tak nak return manage mana-mana kelab, Perez guna Arbeloa, mana tahu kan tercreate jadi Zidane yang baru. Macam aku cakap, ini orang kuat Perez, murah, tahu kelab luar dalam, dan based on sukses dekat Castilla, Perez guna modal yang sama macam Zidane, maka naiklah Arbeloa. Sejujurnya, Alonso gone ni expose player-player, dan Perez dah cakap takkan ada almari lagi dah player ni nak sembunyi. Dan memang betul, baru first game Arbeloa, Real Madrid tersingkir daripada Copa del Rey. Ambil kau 2-3 lawan kelab Division 2 pula tu. Vini, Valverde, Arda Güler, Huijsen, Asensio, Alaba, Camavinga, Carvajal semua turun, tetap kena dengan tim yang duduk nombor 17 Division 2. So season ni tinggal UCL dengan La Liga. Kalau tak jawabnya trophyless Madrid. Sebab selepas tahun 2010, Madrid cuma pernah 2 kali je trophyless tau. Ada Lopetegui, Madrid pernah trophyless sekali, ada Zidane pernah sekali. Dan kalau end season ni trophyless plus result teruk, percentage Arbeloa kena step down, probability dia tinggi. Worst 48 hours since I joined the club because people didn't support me and the team. Chelsea pula sign Rosenior dengan kontrak 6 tahun setengah. Untuk level Chelsea yang dah biasa main kontrak puluh-puluh tahun, untuk aku kejap sangat rasanya. Elok bagi 10 tahun terus. Graham Potter, Enzo Maresca sebelum ni kontrak 5 tahun. End up Potter hidup dekat Chelsea tak sampai 7 bulan. Pochettino tak sampai 11 bulan. Enzo Maresca je lewat sikit 18 bulan. Itu pun Maresca dah tak daya dengan board sampai melingkup dia lagi. Walaupun Amorim kena sack, Maresca step down, tapi 100% masalah yang Maresca dengan Amorim hadap ni satu pangkal, sama, tak ada beza. Bezanya cara dia orang keluar je. Satu kena sack terus walaupun dia sendiri willing to fight, Amorim. Yang lagi satu undur diri pasal dia dah tak tahan, dah tak nak fight, Maresca. Tapi punca reasonnya sama, board not haram tu juga puncanya. So sekarang ni hadirlah Liam Rosenior dengan pantas mengisi jawatan daripada Strasbourg. Kalau kau nak tahu, Liam Rosenior ni pun daripada konsortium top dia ada ni. Senang cerita satu kapal, cuma berbeza kelab. Disebabkan Chelsea sekarang bukan kelab bola tapi corporation. Kalau kau pernah dengar ataupun tengok Osborne Corp dalam Spiderman, Megah Holding dalam drama Melayu, itulah Chelsea sekarang. Sesat berhabis dah sebenarnya. Enzo Maresca yang diambil daripada Championship tu pun ingat yes man juga. Sekali hujung-hujung tak mau dah Maresca jadi yes man. And of course Todd & Co transfer Rosenior sebab satu kapal, murah, dan paling penting Rosenior ni memang data driven punya orang. Mindset yang sama macam Todd & Co. Ini aku cakap USB plug and play punya role ni. Kalau Chelsea nak beli mana-mana player pun pakai data, itu yang beli 20, elok 5 orang je tu. Lagi 15 tunggu rugi. Loan tak pun jual balik. Player baru balik injured pun manager kena ikut protokol. Kau bayangkan, manager kena gaduh dengan lagi 10 orang manusia lain untuk satu-satu decision. Dan itu yang berlaku kat Chelsea. Social media punya komen pun masuk dalam manager punya meeting. Kau fikir apa? Apa benda? Transfer jangan cakap. Kalau tak ikut Todd & Co punya setting, tak jalan. Sebab tu Chelsea sekarang, project and money is the king. Sejujurnya fan Chelsea, ini reality. Aku dah tak feel ada seorang pun yang betul-betul cintakan bola, cintakan Chelsea truly dalam management Chelsea sekarang. Lepas je Abramovich sah jual Chelsea, semua staff asal Chelsea bungkus keluar. Todd & Co injek orang dia masuk semua. Elok Chelsea FC terus jadi Todd FC. Again aku cakap, fans Strasbourg pun tengah membuat-buat menyirap dengan Bluco sekarang ni. Kelab tu habis dibuat berubah jadi feeder kelab Chelsea. Kelab ni diubah jadi training center tau, tak pun tong sampah untuk Chelsea. Bermakna Strasbourg dibeli hanya untuk jadi hamba Bluco untuk Chelsea. Dan kalau nak tahu, fans Strasbourg pun macam core supporter Ultras diorang pun cukup benci Bluco ni. Dah lah konsortium top ni baru 3 tahun je jalan, terus beli 2 kelab, terus buat Chelsea tu jadi bank negara diorang. Strasbourg pula jadi tabung diorang cantik. Apa nak jadi bola sepak kalau macam ni? End of the day, Rosenior is the part of the project. Dia orang yang ikut jalan Todd & Co, satu company, tapi overall tetap kena ada result short term. Dan selagi Todd & Co punya project ni positif, aku tak cakap pasal trofi Aku cakap pasal Bluco punya cash flow,
market value, data, projek dan selagi Rosinho ada dalam Megah Holding punya mindset ni, dia selamat. Sebab Rosinho dalam POV Blueco, dia bukan boss player ni. Dia sama macam player. Dia hanya pekerja office Todd & Co je. So jangan samakan Rosinho dengan Maresca, Pochettino, Potter dan lain-lain sebelum ni. Pasal ini direct daripada kilang ni. Memanglah dalam dunia bola sepak, manager ni pun salah satu pekerja juga. Dia sama macam Encik Kantin juga, pun pekerja kelab juga. Tapi POV Blueco pada Rosinho, pada manager yang manage Chelsea, itulah dia realitinya. No, guys, I just want to say that I came here to be the manager of Manchester United, not to be the coach. And every department, the scouting department, the sport director needs to do their job. I will do mine for 18 months and then we move on. Aku sebenarnya mana nak cerita banyak pasal apa yang terjadi pada Amorim. Takut-takut ada siri carutan yang berlaku di video ni. And yes, MU set Amorim di pertengahan jalan. Bot terus ganti dengan Fletcher 2 game. Dalam 2 game tu juga draw dengan tim nombor 19 Liga, Burnley. Dan seterusnya kena singkir FA Cup dengan si Brighton. Welbeck yang selalu skor lawan big team sampai jadi Kylian Welbeck. Habis dia tendang kelab lama dia daripada FA Cup. So sekarang ni setengah season dah boleh confirm MU memang trophyless, brainless, sampai buat Amorim jobless. And sekarang ni dah confirm sign Carrick as interim sampai hujung season. Paling jackpot, nah, first game Carrick Manchester Derby, second game Carrick Arsenal. Apa jenis tangkal MU pakai? Guna timing dia cantik macam gini. Dan disebabkan Ineos dah mess up dengan Amorim, kalau kau tanya aku buat Carrick ni, sejujurnya sign Carrick hanyalah sekadar untuk curi masa, budget friendly. Carrick bawa nice guy punya vibe, so dia adalah PR yang solid untuk redakan keadaan dari efek bot yang gampang tu semua. Dan sebenarnya kalau dia sign Ole ke siapa ke, tak ada apa yang penting pun. Sebab atas tiket nama interim, kalau interim ni fail, orang akan cakap, oh interim je, tak apa. Dan aku guna perkataan kalau interim ni sukses, Ineos lah konon-konon akan nampak cerdik sebab hire orang yang tepat. Itu je, simple, tak susah mana pun baca dia orang ni. Carrick, Steve Holland di hire untuk jadi reset plan untuk make sure MU ni kembali ke default setting. Cuci saki baki game plan, game style Amorim. Ineos baru terlibat dengan dunia bola 8 tahun. First club Ineos own FC Luzern Sport. Kelab tu sampai sekarang yo-yo antara promotion dengan relegation. Daripada 12 tim yang ada dalam Swiss League, satu kali je tau Luzern pernah finish nombor 6 Liga under Ineos. Itu je paling tinggi. Ineos involved dengan OGC Nice baru 6 tahun. Infrastruktur superb, training complex, stadium dengan padang hybrid, eco-friendly stadium. Tapi semua berlaku sebelum Ineos. Tapi under Ineos 6 tahun, kelab Nice ni tak ada konsisten, turnover player tinggi, turnover manager tinggi. Bersilih ganti sampai sekarang dengar cerita Ineos nak lego Nice. Based on 2 kelab ni je yang berpuluh kali ganda lagi soft pun, diorang tak mampu handle. Kau nak kata Ineos tu bakal bawa balik MU ke glory days? Memang tak lah. Training kompleks baru memang superb, tapi cuma sikit je duit daripada Ineos. MU sekarang turnover manager tinggi, turnover player tinggi. Buat kejap itu, kejap ini, decision bodoh. MU yang tak pernah cut cost, tiba-tiba cut staff lebih 450 orang. Ineos inject sikit style Todd & Co, style USB pen drive dengan data driven approach untuk signing. Sebab tu Amorim menjegak, selagi player tu tak ada dalam database Ineos, dia akan reluctant tau, dia akan susah nak sign. And that's why kau tengok sekarang player MU walaupun ada yang okey, tapi in terms of status lagi mediocre daripada dulu. Kau cakap dengan aku berapa ramai superstar yang ada dalam MU tu? Weh, boleh kira dengan cara weh, silap-silap kurang daripada 2-3 je. Dan tak payah pergi jauh, kau tengok decision making diorang pun melaut. Baik sesama CEO, baik manager, baik players. Walaupun diorang memang clear, diorang memang buat semua ni memang sebab nak letak MU tu balik ke tempat asal as a top team dalam dunia. Tapi umur kau dalam dunia bola ni pun baru 8 tahun. MU ni kelab pertama top team yang baru diorang nak cuba handle tau. Aku belum masuk campur cerita Glazers lagi yang Shibal tu. Dan Carrick aku yakin dia sampai hujung season ni je. And yes, MU back to square one, semula, restart semula, rebuild semula. Next manager siapa? Kalau ikut aku as a fan, adalah candidate yang aku suka. Tapi Ineos, tengok dah banyak kali Ineos ni telan ludah sendiri semula. I don't know. Based on 3 kelab yang kita discuss hari ni, aku cakap Real Madrid operates untuk trofi dan juga players. Structure dia orang dah ada, success aim nak apa pun dia orang ada. Dia cuma nak manager yang mampu handle best player dalam dunia. Itu je. MU sekarang ni dia orang operates untuk aim back to glory days. Structure dia simple, untuk bawa MU ni balik ke top team dunia, sambil cut cost, sambil bot bertindak sebagai decision maker. Tapi Chelsea in terms of footballing reason, kau ambil faktor sign long term contract untuk manager player semata-mata untuk develop, jual
jual balik ataupun develop hancur, cut cost jual balik. Dan Blueco ni dia operates under data driven multi club network tau. Dia guna farming system, sign player muda, dia orang develop dalam network dia orang. Chelsea Strasbourg sekarang dah seboleh-bolehnya dapatkan balik revenue daripada player-player ni. That's why ada adegan tersekat macam Sterling dengan Disasi tu. Itu kalau aku cerita pun perit gak fan nak terima tu. Sterling Disasi tak buat hal apa pun, perap legal sampai terpaksa monitor tahu apa yang dia orang buat pada Sterling dengan Disasi tu. Dan blueprint Blueco ni, dia orang tak kisah fan pressure macam mana. Dan kitab dia orang bukan Chelsea, bukan Strasbourg, tapi Blueco. Apa yang memuaskan hati Blueco, itu yang dia orang jalan. Dan part of it, trophy, sustain success kena achieve lah. Bukan sebab Chelsea, bukan untuk Strasbourg, tapi untuk make sure Blueco tu tak pergi jauh daripada landasan hierarki konsortium. Sebab Blueco ni wujud memang betul-betul semenjak Chelsea tu dibeli. Sebelum tu Blueco ni mana pernah wujud lagi. Blueco baru wujud tak sampai 4 tahun weh. Sebab tu aku cakap Chelsea dengan Strasbourg ni dah hilang soul, hilang jiwa dia orang dah. Last bila Chelsea tu adalah Chelsea? Zaman Abramovich, itu je penghujung dia. This is the first time in my career to see a situation like this. Worst 48 hours since I joined the club because people didn't support me and the team. Aku respect tau owner Liverpool yang macam mana pun dia orang still utamakan kelab. Aku respect owner Arsenal, at least dia orang utamakan kelab. Walaupun owner Man City tu ada konsortium juga macam Chelsea, tapi jelas dia orang nak make sure City tu jadi flagship kelab dan jadikan City ni best club in the world. Tapi Chelsea, melaut weh. Sebab tu aku cakap dalam banyak-banyak owner paling celaka dalam England, owner Chelsea dengan Glazers. Ineos tu nasib baik model dia orang memang nak MU back to glory days, tapi Ineos punya decision making pula macam haram. End up dekat sinilah aku ceritakan benda di sebalik pintu ni pada korang. Ujung-ujung kau hadap je lah cerita kalah ke menang ke tiap-tiap minggu sampai ke sudah. Ini aku cakap kalau Lingard jadi YouTuber pun jangan harap Lingard cerita benda gini. Pirjun, apatah lagi. So guys, itulah realiti kelab yang terbabit dengan kehilangan manager baru-baru ni 3 kelab, Real Madrid, MU, Chelsea. Dan komen dekat bawah apa pandangan korang. Dan macam mana lah nak fikir pasal masa depan kelab-kelab ni, lagi-lagi MU dengan Chelsea tu. Aku tak tahulah. At least Perez tu dia straightforward, Real Madrid tu dia straightforward, dia nak orang yang manage superstar dia je. Tapi MU dengan decision Ineos yang tak apa-apa, Glazers tak usah cerita lah, itu memang bangsat lah. Tapi Chelsea tu, Chelsea aku cakap kalau kau tahu realiti sebenar Chelsea sekarang, cara dia orang run the club, aku cakap fan dengan supporter ni semua di kaki ludah je. Kau cakap betul. Dah lah, until the next video. Aku Bro Hans. Thanks for watching.